Di bengkel ini, impian besar dibina dengan peluh, percikan api dan malam tanpa tidur. Tahun lepas, kami hampir menang. Hampir, tapi tak menang. Ada pasukan yang lebih baik dari kami. Tapi, kami buat apa yang selalu kami buat. Kami bangkit dan cuba lagi tahun ini. Kita dapat top 3 tu pun dah kira macam terkejut dah. Okay, Alhamdulillah sebab jentera kita ni sebenarnya bukanlah kata perfect sangat. Jadi kita pun agak macam-macam fikirlah, risau sebagainya kan. Tapi Alhamdulillah bila kita berada on track, semuanya tuning semua cantik. Kami sentiasa positif dengan apa hasil yang kami dapat. Sebab kami bukan hanya bersaing untuk menang. Kami berlumba untuk menjadi yang lebih baik dari semalam. Siapa yang dapat setup yang terbaik, kalau kata motor yang maksimum, so dia ada advantage untuk menang. So kita pun kalau kita nak compete, kita nak buat result yang lebih baik pada yang tahun ini untuk tahun depan, so kita pun kena banyak benda kita kena upgrade lah. Istimewanya, kami ada sekumpulan pelajar yang betul-betul berminat dengan aktiviti pemotoran. Lalu, minat mereka terus bercambah di sini. Sebab tu kita tengok dengan pelajar-pelajar yang kita terus semangat macam ni kan. Jadi kita akan terus explore mana saja cabang yang kita ada untuk kita nak merealisasikan impian mereka ni. Antara para pelajar tersebut adalah Muhammad Hafizi bin Zakaria yang mengalir darahnya sebagai seorang pejuang yang sudah biasa dengan debu litar. Actually macam ni, saya grow up memang dengan motorsport sebenarnya. Jadi ayah saya ni dia memang minat pasal motorsport lah. Ke ayah awak memang pelumba tu? Ayah saya pelumba. Pelumba lah, pelumba motocross. Motocross, okey. Dengan rally. Macam mana awak boleh terlibat tu ikut ayah daripada kecil lah? Saya terlibat ni sebab ayah memang daripada ayah saya lah. Dia selalu bawa saya ke event-event motorsport, macam rally, motocross. Itu dua tu memang dari Semenanjung lah. Jadi yang di Sabah ni pula, saya ikut event 4x4. Selain komitmen padu para pelajar, sumbangan alumni kami yang telah bertapak dalam industri menjadi nadi penting dalam memantapkan prestasi jentera kami. Mereka membawa sentuhan pakar dan pengalaman lapangan yang membolehkan pelajar menyerap ilmu industri secara terus. Kebetulannya kita ada dua pihak yang membantu kita, yang mana kedua-dua pihak tu adalah alumni PSMZA, dan yang pertama tu adalah Abot Garage di sini saja di Parker, mana dia memang membantu secara total lah. Membantu dari segi setup, dia akan bagi skill dengan teknik yang tak ada dalam teori tadi, tak ada dalam buku. Tak dalam buku, ya, betul. Yang tu sebenarnya yang mahal ni, yang diterjemahkan, dan bayangkan pelajar-pelajar kita ni dapat serap ilmu daripada orang industri. Inilah keunikan kami. Kami gabungkan ilmu pesyarah dan kepakaran alumni di industri bagi membimbing pelajar kami. Kami bukan sekadar berlumba, kami membangun bakat dan mendukung pelajar.